semua, tahniah diucapkan. Selamat hadir, selamat datang ke platform ataupun ke bilik Zoom meeting HiGo Global. Bukannya mudah untuk kita memasuki ruangan Zoom ini, bilik ini, jika tidak dijentik hati untuk masuk. Kan? Jadi saya ucapkan tahniah untuk semua. Jadi mungkin ada yang sudah beberapa kali ataupun yang first time. Jadi boleh tak saya lihat daripada mana anda bersiaran ataupun menonton live bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini? Boleh tulis dekat chat tak? Boleh tak sebelum saya buka slide? Kejap ya. Seminit. Sungai Petani Kedah, bukan Sungai Petani Penang, Sungai Petani Kedah. Miri Sarawak, Puan Jinak, JJ Sungai Petani, terima kasih. Saya daripada KL, sama kita, host. Oh, tapi tak sama rumah. Penang dan Jakarta, hari ni di Jakarta ni, Mr. Yen. Ni bukan Mr. Yen 13, tapi Mr. Yen Malaysia duduk di Jakarta. Terengganu hadir, Doktor hadir daripada Ipoh. Terima kasih. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Dalam tempoh 1 jam saya berdua mengisi ruangan masa anda untuk sama-sama kita menyembahkan, menyampaikan berita baik kepada yang hadir pada malam ini. Jadi apa yang berita baik itu, tuan-tuan dan puan, seperti mana host kita maklumkan tadi, untuk kesihatan, kecantikan, kewangan. Kalau nak tambah lagi, mari kita lihat. Kalau nak tambah lagi, Tuan Safirul, suara. Kenapa hilang suara lagi? Unmute. Okey, dah dengar. Ada suara dah? Ada. Okey. Daripada mana tak ada suara tadi? Jauh kan lagi tadi. Okey, kalau tu nanti beritahu semula ya. Saya buka slide. Maaf ya, teknikal sekali lagi mengganggu di situ. Okey, sekejap. Halo? Okey, ada suara. Ya, dengar. Boleh. Ya. Okey, baik. Jadi, dengar, Alhamdulillah. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, host ada memberitahu berkenaan dengan platform HiGo, lebih kuranglah untuk kesihatan, untuk kecantikan, untuk kewangan ya. Jadi mari saya rungkaikan. Ni slide ini biasa saya buat personal untuk bakal pengguna kan. Sebab kita private e-commerce. Yang mana yang ini awareness untuk diabetes kan. Untuk makluman 6 orang daripada kita ni ada bacaan gula yang tak stabil. 1 daripada 6 orang. Ini 2018 ni. 1 daripada 6 orang ada masalah kencing manis. Dan kalau kita lihat Malaysia nombor berapa, boleh zoom kat situ, nombor 13. Paling banyak kes kencing manis. Jadi kita pergi rakyat kita di Malaysia ni paling ramai yang mengidap penyakit adalah dari bacaan gula yang tidak stabil ni. Daripada sinilah
adanya potong kaki dan sebagainya. Jadi kita kena alert lah berkaitan dengan diabetes dan kita nak bantu orang kawal bacaan gula tu. Jadi solusinya ada dekat sini ya, sebagai ikhtiar tuan-tuan puan ya, sebab kita tak nak nanti jadi 3 serangkai dan sehingga ada masalah buah pinggang. Begitu juga dengan penuaan tuan-tuan puan. Ini satu berita baik. Tadi berita baik untuk kesihatan. Jadi nak beritahu berita baik untuk dengar penuaan. Ya. Sebenarnya tua tetap tua. Dia tak boleh patah balik belakang dah. Tapi kita tak nak tua sebelum tua, betul tak? Kita tak nak tua sebelum tua, kan? Ada ramai yang nampak tua sebelum tua. Jadi kita nak bantu bukannya anti penuaan, tetapi kita reverse penuaan tu. Okey tak? Kalau okey, kita taikan satu-satu sekarang. Boleh tak? Kita nak reverse penuaan. Mana pembalikan umur tu menjadi lebih muda. Macam mana tu ya? Kalau umur 54 jadi 45 ke? Ada yang tai ke? Kan? Jadi kita boleh balikkan semula. Umur tak boleh diubah tuan-tuan. Kalau hari jadi bertambah setahun, tak ada hari jadi tambah 2 tahun. Bertambah setahun, tetap setahun lah. Tetapi apa yang biasanya? Sel kita. Saya akan cerita lanjut lepas ini. Begitu juga kecantikan. Ramai yang suka kecantikan kan? Tak payahlah tak apa-apa. Memang semua orang suka kecantikan. Dan juga berat badan. Selain daripada itu, hormon semua boleh bantu untuk perstabilan. Bukan overclaim, kena amalkan tuan-tuan dan puan. Mari kita lihat apa yang ada pada Haigo ataupun platform perniagaan dalam Haigo ataupun syarikat Haigo ni tuan-tuan dan puan ya. Mendefinasi semua nilai perkongsian ketersambungan menguasai dunia di sini tuan-tuan dan puan ya. Yang menyatakan Haigo worldwide ini ya, untuk membina sebuah empire global di mana kejayaan dicapai bukan secara solo, bukan secara bersendirian, tetapi melalui sistem rangkaian networking yang luas dan konsep perkongsian pintar yang telah dinetara ke tahap yang lebih premium dan impak tinggi, termasuklah produk yang premium, dan kita merentas sempadan tuan-tuan. Yang mana dekat sini kita boleh berkembang ya 30% setiap tahun ya, dengan produk yang ada hari ini, produk yang boleh reverse aging tuan-tuan ya. Begitu juga dengan industri kesihatan, keperluan asas yang tidak akan pupus. Kalau produk industri kesihatan ni dia makan lah, cita-citanya makan ya. Habis orang beli. Begitu juga kalau kita lihat tidak ada produk yang boleh gantikan produk ini. Sebab dia adalah teknologi terkini, jadi produk yang sangat baik ya. GNA/KG dan dengan persijilan antarabangsa yang berwibawa. Mari kita lihat seterusnya. Boleh nampak ke? Tak bergerak. Okey, kita mendapat penerapan baru-baru ni daripada AJL yang mana lesen AJL ni bukan untuk orang buat direct selling je tuan-tuan puan. Kita dalam industri e-commerce ataupun dipanggil private global e-commerce. Saya tekan kat sini ya, bukan MLM. Jadi seperti mana syarikat lain juga yang bukan MLM seperti Kuku, Kowi, minta banyak cakap lah sebut kan. Kan orang tanya beza. LG, Jitsu ya. Dan sebagainya lah yang dekat luar sana, itu bukan MLM pun, tetapi kalau ada agent ataupun ada yang menerima komisen, ianya dipanggil dalam atau jualan langsung. Itu saja kan. Jadi tahniah buat Haigo walaupun baru memasuki tahun yang kedua, tapi telah dapat lesen ni. Kerana apa? Kerana kekuatan produk, kerana kekuatan financial dan juga kita lihat keunikan bisnes Haigo ni sendiri tuan-tuan dan puan ya. Jadi ada syarikat 5 tahun, 8 tahun masih ada yang tak ada lesen ni. Tapi beroperasi macam biasalah. Kan, tapi terpulang kepada individu untuk menerima ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam ini mungkinlah satu peluang terbuka yang dihidangkan pada tuan-tuan dan puan. Jadi sesuatu yang hebat. InsyaAllah nanti saya teruskan lagi apa itu yang Haigo. Mari kita lihat dekat sini ya, peluang keemasan dalam Haigo berusia sekitar 23 bulan di pasaran dan telah menghasilkan buku rekod yang sangat hebat. Yang mana tuan-tuan dan puan, kita saya pergi dulu fakta dekat sini, syarikat kita didaftarkan pada Ogos 2024 di Malaysia.
Di Malaysia selepas pendaftaran ataupun dilancarkan di California, yang mana syarikat kita berasal daripada USA dan beribu pejabat di Kuala Lumpur KLCC, sebelah KLCC, iaitu Wisma UOA Haigo tingkat 30 KLCC lah. Jadi pasaran kita adalah $1 trillion. Kenapa $1 trillion? Dan masa yang tepat hari ni sebab dah masuk tahun yang kedua. Kerana apa? Kerana produknya ni orang cari dan ianya terdiri daripada produk dalam generasi yang kelima yang membolehkan muda dikembali balikan 85 tahun hingga 34-80, tetapi hilang kedutan pada hari pertama saya ingin tahu apa yang beliau makan, produk Go. Jadi saya terkejut 77 nak masuk 78 pada ketika itu licin, linyah. Itu cakap orang mana nanti carilah. Maksudnya tidak ada kedutan. Kalau tuan-tuan terkejut tak kalau usia 78 tu? Boleh jawab kata 78 tapi tanpa kedutan dan sihat. Boleh. Ada yang jawab? Saya lihat dekat handphone je lah. Pastinya terkejut. Orang gila pun pelik kan. Tapi kita normal lah, alhamdulillah sihat kan. Jadi mesti tertanya, kenapa ya? Apa yang buat ya? Pakai kosmetik. Saya tak tanya pakai kosmetik, saya tanya makan apa ni. Macam tu. Jadi teman-teman, nanti kita cerita buat testimoni tu kita serah pada kawan saya. Tapi ribuan testimoni telah hadir. Walaupun masa saya ketika saya bermula itu baru 15 atau 16 bulan usia Haigo, tapi dah ada ribuan testimoni. Anda rasa macam mana? Ya. Jadi kita juga selain pada produk yang hebat, dah tentunya pasaran $1 trillion ini menjanjikan keuntungan ataupun kesenangan dari segi poket kita yang boleh jadi lebat. Poket lebat, poket poket tebal. Jadi ekosistem kita ada 4 tanaman, 4 ni paling utama. Yang lain tu nanti saya akan ceritakan. Bukan semata-mata produk, kita ada lagi 3 dan bonus yang sangat menarik. Selain daripada itu, kita mempunyai pasukan seperti mana yang pada malam ini. Kita ada hadir usahawan-usahawan yang membantu servis rakan-rakan Gosi yang telah membeli produk. Nak beli produk mana? Produk tidak ada dekat stok kita, tuan-tuan. Direct dengan website dan company boleh tolong deliverkan. Sebab kita adalah private e-commerce. Saya tekankan lagi, private e-commerce. You beli macam mana dalam platform TT tu, platform S, platform L, Alibaba, sebut pula kan, Amazon. Macam tu, beli macam tu saja, direct website, dapatkan yang original, direct website Haigo lah. So lebih 500,000 ahli yang dah didaftarkan dan aktif. Yang ni aktif. Tuan-tuan, untuk maklumat, kita dah ada ahli 2 juta dalam tempoh 20 bulan. Saya tulis. Memang terkejut kan? 2 juta dalam tempoh 20 bulan, tak sampai 2 tahun. Dan kita ada repeat order 500,000 ahli setiap bulan. Dan kita mempunyai sistem latihan seperti mana malam ini. Begitu juga dengan di HQ, kita ada office. Kita ada office, international office tu di Kuala Lumpur tadi pada hari Khamis 2 hingga 5 petang. Begitu juga dengan sesi online, kita ada preview Isnin dan juga Jumaat bahasa Melayu dan Sabtu untuk bahasa Inggeris. Okey, next kita lihat lagi orang di belakang company ini. Siapakah? Terdiri daripada pasangan suami isteri. Kita sebut ni isterinya adalah Madam Angela Liu, iaitu CEO dan Chairman. Muda saya tak nak sebut berapa usia beliau. Muda nampak kan? Muda kan? Jadi melalui beliau lah hadirnya Haigo di pasaran dunia. Jadi dengan matlamat $1 trillion tadi. Dan selain pada beliau, kita ada barisan saintis diketuai oleh ketua saintis iaitu Dr. Liu, dan juga kita mempunyai Chief Sales Officer Mr. Wei untuk menguruskan marketing.
Okey, dan ini adalah barisan HIGO saintis yang bertanggungjawab monitor, membuat penyelidikan dan penghasilan produk. Sehingga hari ini sudah ada 4 produk di pasaran dalam HIGO. Ya, jadi doktor, profesor, ya, dan saintis ini, ya, bukan calang-calang, ada yang terdiri daripada calon pemenang Nobel. Okey, untuk sebuah syarikat, ya, biasa-biasa tidak ada saintis, tapi di HIGO sangat luar biasa. Dan pengiktirafan itu yang menyebabkan saya jadi hebat sungguh untuk perjuangan yang lama untuk menyampaikan berita baik ini. Ya, kita memerlukan bukti-bukti, pengiktirafan, dan juga seperti inilah ada barisan saintis yang membina produk. Visi dan misi HIGO terdapat menyediakan solusi kesihatan berdasarkan sains dan inovasi generasi kelima, di samping membuka peluang keusahawan dan mampan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan dan menikmati kebebasan kewangan. Dan selain itu menjadi platform kesihatan dan kesejahteraan, meneraju tren revolusi kesihatan berdasarkan DNA sel Tuan Rahman. Saya baru sebut, tadi saya sebut reverse aging, dan sebenarnya bersama-sama dengan repair DNA sekali dalam HIGO ini. Jadi manusia mempunyai 5 ketakutan. Saya ringkaskan saja. Takut menjadi tua, saya dah jawab tadi. Memang kena tua juga kalau panjang umur kan. Tapi kenapa takut? Sebab nampak tua sangat. Takut mati, memang pasti. Memang pasti kan. Tapi apa persediaan kita sebelum mati? Apa yang kita dah buat? Jadi nak mengelakkan mati, ambil yang sepatutnya. Jadi semua tu dah ditentukannya mati kan. Takut kemiskinan, takut jatuh sakit, takut menjadi hodoh. Jadi perkara-perkara ini menghantui ramai orang di dunia. Jadi dengan salah satu cara, solusi-solusi ini berada dalam HIGO, tuan-tuan dan puan, untuk membantulah mengembalikan muda, memberikan kecantikan, kesihatan, umur panjang dengan izinnya, dan kekayaan ahli menjadi kenyataan. Dan dalam inilah produknya. Saya suka nak pegang produk ni sekejap, saya nak ambil. Kita ada 2 produk yang pertama. 2 produk yang pertama ini dia namanya GNAKG, untuk wanita dan untuk lelaki. Inilah GNAKG, teknologi sains hayat yang mampu membantu jangka hayat manusia ini. Sebenarnya membantu mengembalikan sel kita itu boleh bekerja lebih muda. Sel kita boleh panjang usia sel kita, dan lebih mudah cara operasi kerjanya, menerbitkan ataupun membuatkan enzim yang dah slow, enzim yang dah kurang power, enzim yang sudah tidak mampu beroperasi seperti usia 20-30 tahun, boleh beroperasi seperti usia tersebut. Boleh dapat sesuatu, apa yang saya maksudkan. Dan ini adalah dalam kajian sains yang berpuluh-puluh tahun, malah NAD+ telah dikaji 100 tahun yang lalu. Bagaimana untuk mengembalikan NAD+ dikaji oleh saintis-saintis pemenang-pemenang Nobel. Sehinggalah wujudnya produk generasi kelima, satu-satunya di dunia yang seumpamanya. Ini dia GNAKG. Okey, jadi sangat bagus untuk membantu DNA yang rosak dan memadamkan tanda-tanda penuaan selular dari dalam keluar, mengekalkan integriti DNA dan membolehkan pembalikan umur 8.5 tahun hingga 34 tahun dengan mudah. Okey, jadi kita boleh lihat dekat sini, asasnya adalah sel kita kena sihat terlebih dahulu, tuan-tuan. Jadi produk ini membantu secara basic asasnya, sehinggalah kedalamannya iaitu DNA, untuk membantu 30 triliun boleh beroperasi seperti mana usia yang lebih muda. Dan ini adalah dia tak menit lah pula. Okey. AKG. Ada nampak tak? Saya zoom lah. Saya zoom. Okey? Okey. AKG adalah teknologi yang mana menerangkan sebatian semula jadi dalam badan yang sangat penting untuk tenaga dan sel, serta kini popular sebagai perantara untuk kekal awet muda dan sihat. Jadi inilah AKG sebagai bahan untuk memberikan
tenaga semula kepada NAD+ yang telah semakin slow operasiannya ataupun pelibatannya sebagai enzim dalam sel kita. Jadi fungsi utama AKG ni tuan-tuan, dia bagi untuk metabolism tenaga kita, ya. Okey, kemudian AKG juga menyokong perbaikan dan regenerasi sel, resep anti penuaan, maksudnya melewatkan dan juga menembalikkan usia yang tua kepada lebih muda dan menguatkan sistem imun kita, meningkatkan kesihatan tulang juga, tuan-tuan. Sebab kerana yang asal ada satu testimoni jatuh daripada atas crack, jatuh daripada ceiling crack, tulang punggung selepas 10 hari elok. Tak kepelik kan? Jadi itu testimoni lah pengamal yang dah menggunakan produk. Fikir-fikirkan. Jadi kita nak bantu saja. Mungkin selama ini orang menggunakan kalsium, menggunakan vitamin, menggunakan protein, berbagai lagi produk kesihatan. Bagus, bukan tak bagus. Tetapi bukanlah produk kajian yang sampai lama sangat ni. Sampai puluh tahun, 100 tahun. Jadi beza, tuan-tuan. Produk yang sangat premium ini, kualiti yang sangat tinggi ini, membezakan antara produk-produk yang ada di pasaran. Jadi kekuatan Hygo GNAKG ini 60 biji, 60 biji, 2 biji satu hari, ambil semasa perut kosong secara mudahlah kita ambil perut kosong, ambil satu pagi satu malam dan amalkanlah setiap hari, mengembalikan masa dan bermula daripada saya itu kena ingat. Jadi produk kita kembalikan asasnya. Ya, apa punca penyakit? Kalau biasa orang cakap datang pada perut, betul. Jadi kita makan ni masa perut kosong, dia boleh coating dulu, bukan coating kereta je. Kita boleh coating kita punya usus kita. Ya. Apa kandungan dalam ni? Tuan-tuan, kita ada blueberry, strawberry dan kunyit kuning, okey, dalam ini. So ini dia GNAKG yang sangat hebatlah. Ya, nak overclaim tak? You makan you tahulah kesan dia. Okey. Dan kenapa saya kata hebat, ini antara salah satu contoh selain pada FDA, kita juga mendapat pengiktirafan daripada National Institute of Health, yang mana tidak semua produk yang ada di pasaran ada dalam senarai NIH. Produk Malaysia of course tak ada lah, tuan-tuan. Dan NIH ni berada di US sana. Jadi kalau ada pengiktirafan mana yang tertera nama dalam senarai produk dalam National Institute of Health, bermakna produk itu sangat-sangat rare dan terbaik. Saya pernah menggunakan produk yang berada dalam NIH kira-kira 11 tahun. Dan produk itu kini berusia 48 tahun. Masih ada di pasaran. Tuan-tuan, masih ada. Sebab apa? Sebab produk itu mendapat pengiktirafan yang sangat tinggi. Bagaimana dengan produk yang baru nak masuk tahun kedua dan anda nak berniaga lagi 10, 20, 30 tahun, 40 tahun? Sudah tentunya inilah projek masa depan untuk tuan-tuan dan perempuan. Ya, di tangan saya ini ada GNAKG yang berada dalam National Institute of Health, tuan-tuan. Kita ajaklah rakan-rakan kita. Kalau dia tak tahu, kita boleh cerita apa NIH ni. Kalau tak tahu, kita tanyalah. ChatGPT boleh tanya, tapi belajarlah daripada orang yang betul, kan? Okey. So ini dia, kita listed dalam ni. Kita ada juga untuk oren tu GN Cell, GN Cell. Okey. Jadi kekuatannya banyak pengiktirafan, bukan senang nak dapat. Ada dalam ni, tuan-tuan, produknya selamat. Makanlah secara ialah maksimum 8 biji satu hari. 8 hingga 10 biji boleh. Saya showkan 8 lah. 8 biji satu hari. Jadi selamat. Jangan risau. Sebabkan kita ada pengiktirafan. Dan dia di Malaysia dalam KKM mengiktirafkannya sebagai pemakanan ataupun food saja. Bukan dalam kategori suplemen kesihatan, ya. Okey. Ini produk yang pernah mewarnai dunia pada 2016 hingga 2018. Ini adalah bapa reverse aging, umur 60-an, tengok muka macam 30 saja. Jadi Dr. David Sinclair ini pernah meneroka potensi dalam melawan penuaan ni. Jadi atas kajian NAD+ ni menurun seiring pertambahan usia, dan apabila semakin menurun menyebabkan kajian dia menggunakan tikus dapat dipanipulasi dan diaktifkan balik sirtuin yang pertama. Jadi boleh membantu dalam melambatkan penuaan. Jadi inilah. Tapi ini produk dalam generasi keempat, tuan-tuan.
Kita generasi kelima satu-satunya di dunia. Ini adalah pakar-pakarnya, pemenang-pemenang Nobel yang mengkaji teknologi dan nak mengembalikan muda. Mungkin ada yang tak sempat pun nak mengguna produk yang dah keluar ni, hasil kajian mereka lah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah, kita ucapkan terima kasih kepada mereka untuk kita di masa hadapan, masa sekarang lah, untuk menggunakan produk ini, untuk mengkaji, menemui bioteknologi panjang umur NAD+. Luka Modric pun ada, macam nama player Croatia pun ada. Ini pemenang-pemenang Nobel, saintis, tuan-tuan. Dan kita lihat, bukan kamu yang semakin tua, tetapi NAD+ yang semakin berkurangan dalam badan kita. Seperti mana saya nyatakan tadi, ada satu enzim yang semakin kendur dia punya operasinya. Jadi dalam sistem badan kita, koenzim ini yang dinamakan NAD+, nak sebut tu panjang sangat. Jadi yang terlibat secara meluas dalam metabolisme tenaga, pembaikan DNA dan pengenalan sel, tetapi dah semakin menurun operasinya. Jadi kita perlukan atas kajian tadi dalam satu produk dan menghasilkan GNAKG yang pada tangan saya ini, tuan-tuan dan puan. Jadi kena ambil secara istiqamah. Bukanlah makan sebiji tu jadi muda. Budak lagi tu kan. Mari kita lihat analogi. Panjang pula saya nak bercerita, tapi nak bagi kita faham. Kalau tak kenal maka tak cinta kan. Jadi hari ini preview saja. Itu preview saja. Tapi seberingkaslah saya tunjukkan analogi seperti mana buah yang di tengah. Ini adalah buah yang dah masak. Dah tua. Istilah lain dah nak busuk dah. Slide tak gerak ke? Oh, slide tak gerak. Ya Allah, slide tak gerak. Maaf. Dia tak gerak lagi sekali ya. Dia tak gerak sekali lagi. Tuan-tuan, minta maaf Boleh terima kasih. Lamin, terima kasih. Maklumkan saya dalam WhatsApp. Boleh. Okey, boleh Takat ni boleh? Nak saya ulang? Boleh taikkan 222. Kalau tak nak ulang 333. Boleh tak? Yang Nobel ni tadi. Teruskan 333. Okey, baik. Okey. Mari kita lihat analogi ni. Tuan-tuan, analogi ni. Analogi ni. NAD+ menurun seiring dengan pertambahan usia kita, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Yang mana koenzim ini sangat penting. Kalau tidak ada dalam 30 saat, koenzim kita dah kosong, kita boleh pergi. Bukan pergi pasar, pergi bilik air, meninggal, tuan-tuan. Kalau oksigen, 30 saat kita tahan nafas, hidup lagi. 1 minit, 2 minit, boleh tahan nafas. Oksigen tu penting. Tak ada oksigen boleh maut juga. Tapi orang boleh tahan nafas sampai 2 minit, betul tak? 3 minit. Tapi kalau koenzim ni, tak ada. Koenzim NAD+ ni tak ada. 30 saat tak ada, tuan-tuan. Boleh pergi. Jadi sangat penting untuk operasi dalam badan. Koenzim ini, kita lihat yang saya masukkan gambar yang kata dah tua tadi. Buah apple ni. Buah apple yang ini. Tenaga menurun, metabolisme kita perlahan. Kalau luka, lambat nak baik. Hormon berkurangan, tak ada antibody, kehilangan kolagen. Jadi, benda-benda ni menyebabkan proses penuaan semakin cepat. Jadi, dengar. Kita lihat gambar ini. Semasa usia kita 20 adalah maksimum optima dia panggil pengoperasian koenzim. Tapi selepas itu dia akan menurun 5%, umur 40 makin berkurangan, umur 60. 40 dah ada kencing manis. Tak payah 40 ini, 30 pun dah ada dah. Kan? 40, 50 dah jadi pelupa dah, 60 langsung tak ingat bini pun tak kenal. Ada dah. Kan? 80 dah jadi lain. Osteoporosis dan sebagainya. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh. Saya pernah duduk dalam komuniti kawan-kawan ego. Target umur 120 tahun baru pergi. Macam tu. 60 tu baru separuh usia. Jadi insya-Allah dengan izin Allah Taala, maafkan saya kena sebut sebab semua dengan izinnya. Kita boleh panjang umur kecuali berlaku perkara yang tak beginilah kan, meninggal tiba-tiba maksudnya kemalangan dan sebagainya, kita minta jauh. Jadi tuan-tuan, inilah analoginya. Suka tak boleh jadi muda balik dan sihat dalam boleh taikkan saya 444 tak kalau suka. Tak ada pilihan tu. Tak ada pilihan kan.
Okey, baik. So produk kita yang ini Tuan Rahman, sikit lagi kita ada 5 generasi dalam perkembangan nutrien, yang mana generasi pertama, kedua, ketiga ini adalah produk yang dipanggil produk suplemen kesihatan ataupun makanan tambahan kesihatan, makanan kesihatan yang terdiri daripada pelbagai protein, sebut nutrisi, vitamin, suplemen kalsium, asid lemak, asid amino, asid lemak baik. Jadi ini semuanya bagus, bukan tak bagus. Tapi kategorinya tuan-tuan Rahman, kategorinya ni adalah 3 generasi. Dan generasi keempat yang saya nyatakan tadi, Dr. David Sinclair, ada NMN. Produknya 2,000 juga tu. Mahal. Tapi keempat. Dan kita satu-satunya yang berada dalam generasi yang kelima untuk keseimbangan genetik. Dan boleh kita panggil juga sebagai reverse aging dan repairing DNA. Jadi tahniah diucapkan kepada Aigo yang mendapatkan produk hebat ini, yang menghasilkan produk hebat ini untuk kita semua pasaran dunia. Dan kita kena ambil kesempatan dalam sebab di Malaysia ni, kalau Malaysia lah, ada rakyat Singapura, Brunei pada malam ini juga sama. Kita adalah pioneer. Tuan-tuan Rahman boleh faham maksud saya adalah orang yang terawal nak jadi usahawan. Bayangkan tempoh 2-3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, tuan-tuan Rahman jaringan tuan-tuan bermula hari ini. Takkan ada seorang je untuk tahun depan. Betul tak? Sebab produk ni padu. Repeat order 500,000, betul. Hari semalam saja repeat order saya rasa, saya collect hari ni tadi 44 botol tuan-tuan Rahman. Hari ini saja. Jadi ini produk kita. Saya tak ada cerita semua. Saya nak cerita GNAKG dan juga yang botol orange saja. Sebab dan GN hormon satu lagi. Inilah 3 produk yang sangat mendapat tempat. Reverse aging, ginseng dan juga GN hormon. Ini ginseng sangat bagus untuk autophagy. Autophagy ni sangat bagus juga untuk pembersihan sel, maksud dia membersihkan sel kita, detox balik. Dia bantu untuk detox balik. Kalau orang rasa saya dah makan produk detox, you telan je ni. Ini bersama dengan 60 biji. Ambil yang pertama tadi yang pada tangan saya ni, GNAKG, ada lelaki dengan perempuan, ikut jantina ambil, jangan salah jantina. Kemudian kita boleh tingkatkan tenaga ekstra lagi, ambillah GN cell. GNAKG juga bagi tenaga, kat sini membantu dalam penjagaan tulang dan juga biological age clock. Jadi sangat bagus untuk inflammation juga, anti radang. Dan sesuai lah kalau kita dengar ada rakan yang ada apa masalah yang dipanggil KANCR tu, bolehlah syorkan ambil sebab dia tinggi anti radangnya dan anti benda itulah, kan. Jadi kita minta jauh benda itu dan kita boleh bantu rakan-rakan yang ada masalah. Dan produk ini akan keluar GN brand dan GN hormon, tuan-tuan. Saya suka yang ini. Kalau saya minum yang ni memang dia extra energy booster ini. Bukan booster cocok tu. Ini booster dari segi tenaga, tuan-tuan. Kita ada untuk lelaki dan wanita, ni khas untuk hormon sebenarnya. Jadi kita data klinikal hormon manusia ni selepas 21 hari saya bacakanlah, saya rumuskanlah untuk kaum Adam prostat sangat bagus, 87% baik selepas 21 hari, 87% bertambah baik. Baru ni saya jumpa dengan doktor pada India, dah hadir pada di office Kuala Lumpur, menyatakan kalau ada masalah bengkak prostat lah, kan. 45 hari ambil lah betul-betul. Ambil lah 2 biji sehari sehingga 45 hari tengok kesannya. Itu seperti mana pengalaman Dr. Thomas Kuti. Dr. Thomas Kuti lah menyatakan. Dan begitu juga banyak testimoni yang muncul selepas penggunaan GNAKG dan juga hormon. Jadi fungsi seksual dan kualiti hidup bertambah 89%, tuan-tuan. 89%. Tenaga dan daya tahan meningkat 92%. Tahap kepuasan kesihatan keseluruhan juga meningkat. Happy lah. Saya duduk dekat Aigo hari ni, tuan-tuan. Saya sangat tenang dan happy. Sebabnya inilah produknya. Bila kita makan, kita jadi tenang, kita relax, income pun masuk, kan. Dan kita membantu dalam pembebasan hormon kita untuk meningkatkan lagi
kecakapan tenaga kesihatan. Bagi kaum hawa ataupun wanita, kelembapan kulit meningkat 42%. Moish. Lembab ke lembab. Lelaki pun lembab juga kan. Tapi jangan jadi aw lah. Dia tidak jadi aw lah. Tetapi dia menampakkan kulit kita tu lebih muda. Ya. Kualiti tidur bertambah 52%. Ini sangat-sangat nyata. Tak nampak. Hai, siapa yang ada produk yang belum makan, buka malam ni makan terus. Ataupun saya minta pengenaan anda pada malam ini, hantar ke rumah makan sebelum tidur. Tengok kualiti tidur anda, tuan-tuan dan puan ya. Jadi ketidakseimbangan hormon menunjukkan penambahan sebanyak 68%. Kestabilan emosi seperti mana saya nyatakan tadi. Yang kaki-kaki mudah nak marah selama ini kan. Bukan kaki lah orang tu nak marah kan. Jadi boleh bagi produk ni, syorkan dia ya. Jadi 21 hari perjalanan hormon seimbang bermula dengan pemulihan dari dalam dan barulah nampak luarannya ya. Jadi kita adalah rangkaian global private e-commerce merentas sempadan tuan-tuan dan puan ya. Kita tidaknya semata-mata di lokal ataupun di Malaysia saja, tapi Malaysia ini merupakan logistik antarabangsa yang mana kita beroperasi untuk supply. Warehouse kita ada di Jalan Kuchai Lama untuk supply ke seluruh dunia, tuan-tuan dan puan ya. Terutamanya pada awalnya di negara China negara China, Hong Kong juga di Taiwan ya. Hari ini kita dah ada lebih daripada berapa negara? Mari kita lihat, tuan-tuan dan puan. Kita ada Kanada, Malaysia yang pertama. Malaysia yang pertama macam mana? Tapi save Malaysia paling rendah. Malaysia yang pertama tapi save Malaysia paling rendah sebab baru bermula. Walaupun yang pertama, itu yang saya beritahu tuan-tuan dan puan. Kalau bisnes ni saya baru tahu pada hujung tahun ataupun awal tahun yang lalu, dah ada lah 100,000 orang, mungkin saya tak buat lah kan. Tapi semua orang tak tahu lagi. Tuan-tuan dan puan yang ada pengalaman berniaga, ini adalah satu bisnes. Kita businessman, businesswoman, tuan-tuan dan puan. Satu peluang untuk menyampaikan kepada semua orang ya, untuk menggunakan produk yang kualiti yang sungguh premium ini, tuan-tuan. Produk yang kualiti, yang sangat tinggi kualiti ini dan premium ini. Jadi negara yang dah ada cawangan dipanggil office ini ada antara lain seperti yang tertera: Kanada, Macau, Korea, Japan, Vietnam dan juga Malaysia. Yang akan dilancarkan di Macau pada pelajaran di Macau pada 10 Ogos ni ya, untuk satu lagi office Haigo, dan menyasarkan 55 cawangan dunia dalam tempoh 5 tahun akan datang, 3 hingga 5 tahun akan datang. Jadi ini dia kilang kedua kita, sebab ada tulis second factory in LA di Los Angeles, Aigo Biotech, seperti mana belakang saya, ada gambar belakang saya ni ya. Dan membolehkan penghasilan 40,000 botol GNAKG untuk per day setiap hari, tuan-tuan dan puan. Kan? Untuk pasaran dunia. Ini adalah di Japan, di Jepun. Bakal dilancarkan juga nanti pada 10 Ogos. Bangunan 9 tingkat ini bernilai $45 juta. Tuan-tuan dan puan. Bukan 45,000. Bukan 45 juta Malaysia. 45 juta dolar, tuan-tuan dan puan ya. Jadi Haigo Tokyo Office Company, kalau ada rakan dekat sana, kenalan mungkinlah pernah berniaga apa-apa yang lain ataupun kawan baik ke, ada business minded ataupun yang nak mengguna produk, boleh kita syorkan untuk hadir ataupun bermula buat pembelian ni dalam website je. Boleh hadirlah, nak pergi tengok office dekat Tokyo boleh, tak ada masalah, ada alamat tertera dan boleh berhubung dengan pengenal-pengenal anda untuk mengetahui lebih lanjut lah alamat dan sebagainya. Ini dia Haigo, make sell younger. Kan, itu moto dia, nak jadi lebih muda. Sebenarnya sihat dalam dulu baru kita muda. Dan ini di Vancouver, Canada pada bulan 3 yang lalu. Dan ini 4 dividen. Kita ada dividen hayat yang untuk produk sangat besar, nanti akan dibentangkan, diceritakan secara ringkas oleh Mr. Edmund. Kemudian dividen pembayaran ini sangat bagus, ada debit card, boleh menggunakan debit card. Siapa yang menggunakan debit card dalam rangkaian dalam rangkaiannya ada lagi bonus tunai dekat sini. Begitu juga dividen rangkaian ini adalah merchant ataupun ada shopping mall. Kita ada shopping mall, boleh buka kedai lah dalam shopping mall tu, boleh memohon dengan Haigo. Boleh lah kalau misalnya kata ada shampoo sendiri ke, ada ubat gigi ke, ada apa saja yang kualiti, boleh apply untuk
untuk buka bisnes dalam Shopee Mall Haigo, dan di situ jika ada keuntungannya berkongsi dengan kita lah. Dalam rangkaian tu ada pembelian, kita juga dapat hasil. Okey kan? Besar nak cerita, tak nak cerita pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Dan dividen data ini, ya, Nasdaq itu adalah satu lagi tempat yang kita boleh kongsi data untuk mengembangkan nilai kewangan kita. Dan di sini adalah satu platform trilion dolar, tuan-tuan dan puan boleh jadi millionaire dekat sini walaupun dipanggil sistem affiliate saja. Kita sebenarnya dalam private e-commerce dan sistem affiliate, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kita dah ada 9 orang, ni 8, 9 orang pengedar komisen maksimum daripada $100,000 setiap minggu. $100,000 Amerika setiap minggu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan lebih 400 orang, ya, yang berpendapatan di antara $2,500 hingga $100,000 setiap minggu. Dan hari ini dah ada 500,000 ahli yang aktif membuat pembelian ulangan. Kerana apa? Kerana produknya yang berkata-kata, tuan-tuan dan puan. Dan hari ini kesihatan dan kecergasan, seterusnya peluang pasaran trilion dolar. Haigo berada di peringkat mana? Di dalam golden time, tuan-tuan dan puan. Yang mana kita berada di 1 hingga 2 tahun dan bakal mencecah 2 tahun pada bulan ini. Tuan-tuan dan puan, happy birthday untuk Haigo minggu depan. Jadi adakah anda, ya, adakah anda menjadi sebahagian daripada Haigo bermula hari ini ataupun 10 tahun akan datang ataupun 5 tahun, 3 tahun akan datang? Jadi buatlah keputusan. Kalau nak jadi lebih baik, bermulalah sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan untuk presenter yang kedua atau host boleh ambil alih. Jadi manfaatkan peluang ini, ilmu ini untuk kita sama-sama berjaya dalam platform private e-commerce. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Okey, dengar tak suara tadi? Dengar tak? Cakap seorang. Okey, Mr. Edmund, continue untuk testimoni dan juga plan jana pendapatan. Oh, testimoni tak ada. Testimoni sikit. Okey. Atas. Sudah. Kita ada ribuan testimoni. Kalau nak cerita dalam satu malam tak boleh, tuan-tuan dan puan. Jadi kita ambil yang berkaitan saja. Ada nak cantik, ada untuk sihat. Ada yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik tu apa ya? Nanti kita tonton apa yang kita nak tahu. Mr. Edmund akan sampaikan sebentar lagi. Okey. Okey, selamat pagi dan salam bersama Haigo. Suara okey dah? Suara okey dah? Cuba cek. Suara okey dah? Pernah tengok tak duit kertas ni? Saya memang suka wang kertas ini. Setiap kali jumpa ni saya mesti keluarkan, simpan. Ada sekali saya simpan. Tiba-tiba 2-3 bulan sudah dapat RM5,000. Jadi kita ada satu cara lah simpanan tau. Kalau kita katakan kita nak simpan yang berwarna orange, berwarna kuning ataupun merah ataupun purple, you tetapkan satu, lepas tu jumpa saja you simpan. Jangan pakai duit tu. Jadi tengok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa you akan dapat. Tapi hari ini kita bukan cerita tentang simpanan, tetapi kita nak tunjukkan bahawa ini adalah Agong pertama Malaysia, Tengku Abdul Rahman. Dan mengapa kita tunjuk gambar ini? Sebab adik kandung dia, Tengku Jaril, adalah orang yang pertama di Malaysia menggunakan produk Haigo ini. Sebelah kanan tengok yang atas sekali, dia sebelum gunakan produk dan selepas 35 hari dia gunakan produk GNAKG kita. Yang sangat ketara. Dan dia datang office untuk sign MOU dengan syarikat supaya jangan putus supply produk ini kepada kerabat di Raja Tengku.
Jadi kita nak cepatkan sikit sebab kita ada banyak testimoni. Ini Mr. Chen, Bapak Mr. Chen. Mr. Chen adalah Strategic Director Aigo dan ini bapa dia umur 95, cakap pun tak berapa betul dah. Tetapi selepas guna sebotol saja GNAKG, dia sudah sangat cergas dan cakap seperti biasa dan boleh pergi bergerak ke mana-mana. Dan kita ada beribu-ribu testimoni. Setiap malam kita ada Zoom meeting daripada China punya Zoom meeting bahasa Mandarin. Jadi setiap malam ada banyak testimoni yang berbeza-beza. Ini adalah Mr. Wei kita. Mr. Wei umur dia 45 tahun. Dia adalah orang pertama yang mencapai pendapatan maksimum di Haigo sebanyak $100,000 dalam masa seminggu. Seminggu dalam masa 84 hari saja. Dia capai $100,000 seminggu dalam masa 84 hari. Dan dalam masa 18 bulan ini, dia sudah untung 7 juta US dollar. Kalau 4 kali 4 adalah 28 juta ringgit dalam masa 18 bulan. Ini leader hebat kita, Mr. To daripada Singapura. Uric acid sudah turun daripada 564 kepada 209 dan ini adalah kolesterol juga akan turun daripada 7.34 kepada 4.79. Ini leader hebat kita, saudara Syafiro kita. Dalam seminggu saja wajah dia sudah nampak lebih cerah dan lebih handsome sekarang kan. Ini kita ada banyak testimoni seperti ini. Ini masalah jerawat dalam dah sampai sebotol sudah selesai. Umur 34, leader muda kita. Ini mak dia jerawat sudah berkurangan. Ini leader hebat daripada Sarawak. Ini pesakit buah pinggang dialisis selama 8 tahun selepas 5 hari guna produk GNAKG. Kita nampak lebih ceria dan lebih sihat. Ini seorang pesakit ini dialisis juga dan juga kencing manis. Doktor kata ada boleh hidup dalam masa 6 bulan lagi, tetapi sekarang dah lebih setahun. Syukur Alhamdulillah kerana makan produk GNAKG kita dengan kuasa dan izinnya. Okey, ini adalah angka yang dalam 5-6 bulan saja nampak wajah dia sudah lebih ceria sekarang. Untuk kecantikan Aso dan Peramu kita ada banyak testimoni seperti ini. Kita ada banyak testimoni seperti ini. Ini leader daripada India. Dia makan GNAKG dan juga ginseng. Ginseng dia boleh makan sel-sel yang rosak dan juga dia sel-sel yang tidur dia akan bangunkan sel-sel yang tak elok, dia semua makan. Jadi ini baru 45 hari saja. Nampak sangat beza. Ini doktor daripada Vietnam. Daripada Vietnam. Nampak dia ada masalah jerawat dalam di muka dia. Selepas 6 bulan guna GNAKG, sekarang sudah cantik dan kulit sudah lebih licin. Mata juling dalam masa 3 bulan saja sudah selesai, dah boleh jadi normal. Dan ini mata juling juga. Ini yang buta. Angka ni daripada China. Dia sudah berbelanja juta-juta remimpi untuk berubat mata dia. Tetapi selepas jumpa Haigo ini dalam masa 20 hari saja, 2 bulan dia sudah boleh nampak. Jadi kecantikan ni kita ada banyak testimoni kecantikan Aso jadi Amoy.
Okay, dia lambat sikit. Okey, yang ini thyroid ya. Thyroid dia makan GNAKG bersama hormon. Ini pesakit kanser payudara selepas kemo dan dia ambil ginseng dan AKG, sekarang sudah pulih dan sudah sihat kembali, dan ini wajah yang terkini ya. Abang ni umur 35 tetapi sudah ada masalah tenaga batin. Dia sudah ada masalah, tapi selepas ambil GNAKG dan juga hormon selama 6 bulan, sekarang sudah ada morning call kembali ya. Wajah seperti ini ya, berapa ingat kena belanja untuk cantikkan kembali. Angka ini ambil masa setahun makan GNAKG, sekarang sudah jadi lebih handsome, income pun lebih hebat sekarang. Ini masalah ni 2 bulan sudah selesai ya. Jadi kita ada ramai asuh jadi amoy. Okey, yang ini dia ambil masa sebulan saja. Jadi dampak daripada body yang gemuk, jadi sekarang sudah jadi ramping. Jadi ramai kata ini AI, tetapi ini kita ada video kita tunjuk sejak ni video ni ya. Ini real person 上次见得到这50岁的姐姐，你看现在变化，跟你一样瘦了1圈，也是瘦了7斤，然后你看整个形象从奶的级别变成少的级别了。Okey. Jadi asuh jadi amoy. Tengok asuh jadi amoy ya. Ini sama juga. Okey tak? Okey, yang ini umur 65 tahun. Umur 65 tahun, selepas 6 bulan, selepas 7 bulan yang kanan, selepas 7 bulan, yang selepas setahun, sekarang macam ini. Daripada umur 65 sudah jadi 80. Okey ke? Okey. Cuba type dalam chat. Kalau okey, type 666. Ada yang dengar tak? Oh, okey. Yang ini seorang usanita daripada China dalam industri insurans. Dia umur dia 60, selepas 7 bulan ambil produk GNAKG, pas itu umur 60 sudah jadi 20. Okey tak? Okey. Okey ke okey? Tapi siapa nak macam ini? Selepas setahun ada pebeza pun memang mudah senang saja. Jadi orang tanya apa makan. Jadi produk boleh bercakap sendiri. Ini angka ni ambil hormon saja 45 hari. 45 hari ya. hari ambil biasa. Ini angka GNAKG kita. Ini leader daripada Penang, ada Penang. Okey. Yang ini dia tak boleh, dia stroke tak boleh berjalan. Selepas 2 minggu saja dia sudah boleh jalan. Yang ini kita ada video. Dia tak boleh jalan. Yang ini stroke juga. Menantu dia uruskan dia. Dia tidak boleh berjalan. Ini
selepas sebulan dia ambil GNAKG, dia sudah boleh naik. Dia sudah boleh naik tangga, boleh naik turun tangga. 1 bulan. Dah boleh naik tangga, turun tangga, dan juga boleh masak sendiri dan uruskan sendiri dah. Boleh masak dan boleh masak untuk uruskan sendiri ya. Jadi menantu dia tak perlu lagi untuk jaga dia. Okey, adik ini 21 tahun tak boleh jalan. Kita tengok selepas 1 botol GNAKG, sebab otak dia dah kecut 1 bulan ambil GNAKG, dia sudah boleh turun daripada katil lah. Kita tengok internet slow sikit minta maaf. Okey, kalau dipimpin dia sudah boleh jalan selepas sebotol. Dia selepas dipimpin dia boleh jalan. Ini selepas 2 bulan, selepas 2 bulan 2 botol dia ambil GNAKG. Tengok hasil dia. Hebat tak produk GNAKG kita? Cuba tap dalam chat 999 kalau hebat. "21 tahun tak boleh jalan dengan GNAKG 2 bulan saja." Sangat-sangat menakjubkan. Ini leader hebat kita dan konsultan daripada Vietnam, Minga. Jadi sebelum dan selepas, ini seorang leader daripada Vietnam juga. Doktor kata masalah jerawat dia kena makan pil hormon untuk seumur hidup, tak boleh berhenti. Tetapi selepas jumpa GNAKG kita, dia ambil masa 6 bulan saja, dah berhenti untuk makan pil hormon dah. Dan sekarang dah tak perlu makan pil hormon. Ini seorang doktor daripada Vietnam, doktor yang sakit mental, sakit jiwa. Dekat rumah dia semua kaca-kaca dia semua pecah, pinggan mangkuk dia semua pecah. Tapi selepas jumpa dengan GNAKG 6 bulan saja, ambil masa 6 bulan saja, sekarang sudah sihat kembali dan sudah boleh jadi doktor balik. Ini seorang jutawan daripada China, seorang usahawan dan sangat berjaya, dan dia jumpa AKG selepas 5 bulan dia ambil GNAKG. Dia daripada berat badan dia sudah turun 18 kg. 18 kg. Ini gambar dia dan ini isteri dia sama juga ambil masa 5 bulan. Jadi yang lebih cantik dan anggun sekarang. Ini bapa dia. Nampak bapa dia sama juga ambil 5 botol GNAKG dan ini mak dia. Jadi satu keluarga boleh dapat manfaat daripada produk GNAKG ini. Dan bapa dia juga sekarang berniaga Hygo. Dan ini pesakit kanser yang sudah sihat kembali. Ini angka ni daripada Sungai Petani Malaysia, umur 88. Ni doktor suruh keluarga dia bawa balik dan kata tak ada harapan lagi. Tetapi bila jumpa GNAKG, dia tanya, menantu dia seorang toke restoran di Sungai Petani. Jadi kawan dia, satu hari kawan dia datang kedai dia, nampak dia sangat muda, lebih muda, sangat lebih muda 10 tahun. Jadi dia tanya dia apa dia makan. Jadi selepas dia kata dia makan GNAKG, dia tanya bapa mertua dia boleh makan tak?
Lepas tu dia kata dia nak tanya mak mentua. Mak mentua kata, makan pun mati, tak makan pun mati. Bagi dia makanlah kalau ada rezeki, betul tak? Jadi dia bagi makan, hari pertama sudah boleh buka mata, hari ke-8 sudah boleh duduk, hari ke-12 sudah boleh turun katil jalan, hari ke-28 sudah boleh timbang cucu. Hebat tak produk kita ni? Cuba tap dalam chat 888. Jadi bulan November tahun lepas, kita punya Mr. To, Mr. Joe melawat dia di Sungai Petani ya. Ini video dia. Mr. To kata Uncle sangat popular di Singapura dan Batam. Sebab apa? Selalu dia pakai testimoni dia setiap kali dia buat Zoom meeting kan. Sangat popular dia kata. Dan Uncle pun sangat happy. Okey, kanak-kanak ini daripada Vietnam juga, dia punya kaki dia lurus saja, tak boleh bengkok. Tapak kaki dia tak boleh bengkok. Jadi dia kena duduk kerusi roda. Umur dia 11 tahun, umur 11 tahun. Dan setiap kali mak dia suruh jalan, dia memang menangis kesakitan. Sangat sakit setiap kali dia cuba berjalan dengan tegak tu yang dia punya kaki tu kan. Jadi selepas dia jumpa GNAKG selepas 11 hari, 12 hari saja. 12 hari saja dia makan GNAKG dengan 19 biji saja. 19 biji dia sudah boleh jalan seperti normal. Kalau hebat, type 1111. Jadi hebat, kita punya produk sangat-sangat hebat dan kita boleh bantu ramai orang dapat kesihatan balik. Okey, selepas kita tengok kita punya kehebatan produk, jadi macam mana kita nak untung duit daripada Highco ni? Okey, Highco ni sangat simple. Satu botol $135, 100 PB. Jadi kita ada package 1 botol, 3 botol dan juga 5 botol sebagai SVIP. Dan 5 botol itu kita ada 3 akaun. You beli 1, you dapat free 2 akaun. Jadi you dapat 3 akaun dan you akan dapat referral bonus 40% dan juga team bonus ataupun pairing 20%. Dan dalam industri kita adalah yang paling tinggi ya. Kita punya net adalah 30.6% dan juga kita punya team bonus adalah 15.3%. Jadi selepas tolak 15% yuran perkhidmatan dan juga 8.5% untuk global pool. Jadi ini adalah secara ringkas kita punya sangat simple saja. Kita punya 3.6% untuk referral dibayar on the spot dan pasukannya, komisen pasukan 20% ataupun 15.3% net dibayar setiap minggu. Hari Selasa 11.59 tutup. Jadi bonus akan dalam kita punya e-wallet dalam 12 suku pagi hari Rabu pagi ya. Jadi esok adalah hari closing dan setiap minggu kita akan dapat cash point yang kita ramai antara kita yang dapat beribu-ribu setiap minggu. Dan sistem dia kita adalah auto, kita tak perlu susun kiri kanan, dia sistem akan aturkan untuk kita. Jadi kita yang kerja sangat mudah. Dan ini adalah contoh-contoh. Sepintas lalu kita akan bagi referral bonus. Kalau kita taja 2 orang, kita dapat 306 team bonus. Pairing yang pertama adalah 200 PV kiri, 200 PV kanan. Dan selepas itu setiap kiri kanan adalah 500. Pertama kali saja 200.
Jadi you taja diorang, you dapat $367. Kalau you cari 4 orang, you sudah dapat balik modal dan juga untung lah. You dapat 765. Dan duplikasi yang seterusnya setiap 4 tu dia bawa 4. Jadi 16 kita dapat team bonus 612. Jadi kalau duplikasi yang ketiga 64 kita dapat 2448. Duplikasi yang keempat kita dapat 9,792. Dan duplikasi yang kelima dapat 39,168. Dan duplikasi yang keenam kita dapat 156,672. Duplikasi yang ketujuh kita dapat 626,668. 688. Okey, duplikasi yang ke-8 kita dapat 2.5 juta. Siapa nak 2.5 juta US dollar? US dollar itu bersamaan 10 juta ringgit Malaysia. 10 juta ringgit Malaysia. Cuba tap dalam chat 666. Siapa nak? Yang tap akan dapat. Jadi sangat-sangat senang untuk berjaya di Highgo ini. 4 langkah saja. Nombor 1, daftar. Dapatkan link daripada orang yang jemput anda ke Zoom pada malam ni. Daftar guna produk. Lepas tu perkenalkan kepada 4 rakan niaga kita. Lepas tu bantu mereka dapatkan dia punya 4. Dan kita ada bimbingan seperti yang Syafirul kata. Kita ada Zoom dan juga offline di Ibu Pejabat setiap hari Khamis pukul 2 petang. Dan ini adalah income 1 star Black Diamond 30,000 seminggu. Jadi sebulan lebih kurang 500,000 ringgit. Okey ke okey? Kalau okey tap okey. 1 star Black Diamond 500,000 ringgit sebulan. Kita ada 3 star Black Diamond. Ini kita ada Diamond 2,500 seminggu. Jadi kita ada ramai rakan niaga yang sudah dapat ribuan ringgit setiap minggu. Okey. Ini leader daripada Vietnam. Dia ambil masa 3 bulan saja sudah capai 3 star diamond. 3 star diamond. Dia punya income 10,000 hingga 20,000 dan dia dapat 12,000 seminggu. Ini leader hebat kita. 1 star Black Diamond 31,000. Ini Diamond 10,000 hingga 20,000 setiap minggu. Dan juga kita ada dividen khas. Syarikat keluarkan keuntungan 20% untuk dikongsikan kepada mereka yang layak. Okey, kita nak cuba tengok. Ini contribution, ini tabung sumbangan. Okey, tabung sumbangan maksud dia setiap kali kita dapat pendapatan yang kita kata Whirlpool tu yang kita contribute 10% tu, dia akan masuk dalam tabung ni. Dan leader ni sudah terkumpul 590,494. $993. Jadi kalau kita nak tahu berapa jumlah pendapatan dia daripada awal sampai ke hari ini, kita kali dengan 9. Okey, kita kali dengan 9. Jumlah dia adalah 5.3 juta US dollar. Bersamaan 22,852,000. Okey dah, dalam masa 22 bulan dapat pendapatan 22 juta. Kalau okey tap 22 juta. Berbaloi tak? Kalau 22 bulan kita boleh dapat untung 22 juta. Modal 3,000 saja. 3,000 saja. Yang lain semua usaha saja. Okay, ini convention di Vietnam tahun lepas 6 hingga 11 Disember 2025. Jadi kita nak tengok video ada tak? Tak ada. Okey.
Yang ini adalah satu star black diamond, pendapatan dia adalah 30,000 hingga 50,000 setiap minggu. Ini 2 star black diamond, 50,000 hingga 80,000 setiap minggu, 2 star. Okey, 2 star, 50,000 hingga 80,000 setiap minggu. 3 star black diamond, 3 star adalah $100,000. Okey, net dia adalah 76,500. Jadi satu akaun kalau penuh adalah 4 juta US dollar. 4 juta US dollar, 16 juta ringgit Malaysia. You dapat free 2 akaun, 1 akaun 16 juta, 3 akaun 1 tahun you boleh untung 50 juta ringgit Malaysia. 50 juta, okey tak okey? Okey ke okey? 50 juta dengan modal 3,000. Okey tak okey? Okey ya. Memang berbaloi. Okey, sebelah kanan sekali adalah Mr. Wee, dia sudah untung 7 juta seperti yang sebut tadi. Yang sebelah dia adalah Yuan 13. Mengapa dipanggil Yuan 13? Sebab dia masa dia join Haigo, dia cuma ada 13 renminbi saja. 13 yen lah. 13 yen lah. 13 renminbi. Dan dia mencapai 3 star black diamond dalam masa 5 bulan saja. Dia sangat rajin lah. Dia gunakan handphone saja sebab dia tak ada duit nak keluar untuk jumpa ataupun buat offline. Sebab keluar kena belanja ataupun kena pakai kereta, kena isi minyak, kena belanja orang makan, betul tak? Minum dan sebagainya. Dia tak ada modal itu, jadi dia pakai handphone saja. Saya dengar dia ada 7 biji handphone. Setiap negara ada nombor-nombor yang berbeza. Itu kejayaan dia. Yang sebelah kiri, nombor 4 ini ada Rong Rong. Rong Rong adalah wanita pertama 3 star black diamond di Haigo. Masa dia join Haigo pun tak ada duit juga. Ada RM1,000 saja. RM1,000 lebih kurang 1,300 renminbi saja. Dan dia join Haigo dan dalam masa 6 bulan dia sudah capai 3 star black diamond. Dan dia juga tidak berpelajaran tinggi. Dan di sini Haigo sangat-sangat istimewa. Ada duit, tak ada duit, ada pelajaran, tak ada pelajaran, semua boleh berjaya di Haigo. Sekarang sudah ada 9 orang yang dapat pendapatan ni $100,000 setiap minggu. Dan kita sudah mendapat satu produk yang hebat. Jadi produk ini boleh bantu keluarga. Dan saya ada satu soalan. Saya nak tanya. Kalau you tanya prospek ini soalan, saya nak bagi anda kesihatan yang optimum, kekayaan berbilion-bilion, kebahagiaan keluarga harmoni dan mampan. Hendak tak? Kalau nak, kita boleh sambung cerita. Kalau tak nak, kita berhenti di sini saja. Jadi, you tengok apa you punya prospek akan jawab. Jadi, ini soalan cepu emas. You tanya soalan ni. Saya nak bagi anda kesihatan yang optimum, kekayaan berbilion-bilion, kebahagiaan keluarga harmoni dan mampan. Benar tak? Kalau nak, kita sambung. Kalau tak nak, kita berhenti di sini. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa anda di 3 star black diamonds. Okey ke okey? Okey saya. Oops. Okey, so terima kasih banyak Tuan Edmund dan Tuan Safirul atas perkongsian hebat malam ni. Suara saya jelas kan? Dah stop lah, stop. Stop recording dah, ada stop. Ya, sekejap. Saya stop recording sekejap ya. Recording stopped. Okey.